Allah sebut apa dalam surah Al-Mulk? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT menciptakan mati dan hidup hanya untuk menguji kamu siapa yang paling terbaik amal kita di muka bumi ni. Orang kata kat kita, Ustaz, hidup ni sekali je, enjoy lah, seronok lah. Hidup ni sekali je. Bukan. Bila baca ayat ni kita faham, hidup ni bukan sekali. Hidup ni 2 kali. Pertama kita hidup di muka bumi ni, kemudian kita mati. Kemudian kita hidup di akhirat, tak mati-mati. Khalidina fiha abada. Atau imam kita baca dalam solat. Khalidi masuk syurga, khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lamanya. Masuk neraka, na'udzubillah, khalidina fiha abada, masuk dalamnya kekal selama-lamanya. Maknanya hidup selama-lamanya, tak mati. Di dunia kita mati, kita hidup sebenarnya di akhirat kita hidup tidak akan mati. Maknanya tak ada mati dah, tak ada mati dah. Mati hanya berlaku di muka bumi ni. Sebab apa dia buat begitu dekat muka bumi ni? Untuk menguji kamu. Peperiksaan. Duduk dalam dunia ni ujian, peperiksaan. Umur kita daripada lahir sampailah kita wafat, kita meninggal, contoh umur 80. 80 tahun tu dalam peperiksaan. Kita periksa sejamnya, periksa SPM, periksa ijazah, periksa lesen contoh, sekejap je. Tapi periksa dalam kehidupan ni satu umur yang panjang. Semua dicatat. A, B, C, buat apa, buat ni, gini, ni, taubat, payah, hutang, sebagainya. Bila kita nak ambil keputusan peperiksaan kita ambil di depan Allah